Alhamdulillah, projek fertigasi saya dah selesai dah. So, hari ni kita nak bancuh baja. Okay, kita nak bancuh baja kita. So, yang ini saya gunakan sistem bancuhan baja secara automatik. Kita tak payah nak godak-godak apa sekali. Macam mana sistem ni saya buat. Tengok betul-betul kat sini. Nampak ni. Ini air masuk. Okay, sini air masuk. So, kat sini air keluar. So, ni saya pecahkan pada dua sistem. Satu ni untuk ke sprinkler. Satu ni untuk return balik. Supaya dia akan godak balik semula sekali. So, tadi kita dah masuk baja AB ni. So, baja AB ni saya beli dekat TikTok. So, yang ini 3 kali nilai baja ni masuk macam mana. Kadang-kadang, okay, ini saya bagi tahu dekat korang. Kadang-kadang, kita beli baja AB ni murah tau. Tetapi, baja AB tu dia dah tak pure. Dia dah tak pati. Sebab tu yang ini, baja AB Plus ni kan. Okay, yang ini, dia 3 kali lebih banyak nilai baja dia daripada biasa. Biasa kalau kita letak satu tutup, yang ini kita letak setengah tutup pun dah cukup dah. Okey, tapi kau kena ada isi meter ni lah. Isi meter ni penting untuk cukat dia punya bacaan baja kita. So, sekarang ni berapa? Kosong-kosong kosong-kosong. So, jadi kita test dulu kejap bacaan meter dia sekarang ni apa? 400. Sorry, dapat 500. Okey. 500 lebih dah cukup dah ni lah. Sebenarnya dah cukup dah. 566 ni dah cukup dah. Sebab tadi saya baru lepas bancuh. Okey, so jadinya saya buat video kali kedua ni lah. So, berapa bacaan dia ni? Bacaan dia standard untuk pokok seminggu. Saya tanam pokok timun. Lebih kurang macam tu. Okey, lebih kurang dalam 500 lebih lah. 500 ke 600 lebih kurang macam tu bacaan isi meter dia. So far, air dah cukup. Tapi kalau terlampau pekat, yang ni nampak kat sini. Kita boleh top up ni. Sistem ni. Saya buka air ni, kita boleh top up air. Untuk apa? Untuk kalau dia terlampau pekat sikit. Sebab tu bila saya bancuh baja, saya tak akan terus letak air penuh. Sebab kalau saya terlebih baja, nanti kita nak top up air dah tak ada tempat dah. So, jadi saya akan buat suku yang 3/4. Kalau terlebih, saya boleh top up air dengan mudah. So, yang ini saya nak rekomenkan sekali lagi. Kalau korang cari baja AB untuk fertigasi ataupun hidroponik, korang gunakan baja AB yang saya rekomenkan ni. Kau pergi tengok kat dalam beg kuning saya. Sebab baja AB ni, dia lebih nilai baja. Saya tak tahu nak explain dengan korang macam mana. Tapi, itu yang kelebihannya. Biasa kalau saya pakai satu botol ni, pakai banyak baru boleh dapat bacaan yang saya nak. Tapi yang ini saya pakai 2-3 tutup dah dapat dah bacaan yang saya nak. So memang nilai baja dia sangat-sangat besar ataupun sangat kuat. Senang cakap macam tu. Okay, so yang ni saya rekomenkan untuk korang semua sekali. Okay, Assalamualaikum.